Saya duk tengok YB ni bantu masjid, surau, gereja, tokong, kuil Hindu. YB ada bantu tidak? Mestilah bantu, takkan tak bantu kot. Mereka orang kita juga. Bantuan ya untuk kuil-kuil ataupun komuniti India Hindu ni, saya sebagai contoh, saya pernah bagi peruntukan untuk turap semula jalan-jalan parking di sebuah kuil. Ada juga di mana sebuah lagi kuil ni saya bantu bagi barang-barang meja, kursi untuk pengandut-pengandut. Banyak juga jumlah. Ada juga yang saya baiki bumbung. Ada juga waktu Thaipusam, saya akan bantu juga bagi peruntukan sikit lah untuk pantel-pantel tersebut. Jadi kita bantulah. Oh, saya ingatkan YB hanya bantu Melayu je. Sebab YB Melayu kan? Yalah, kita Melayu Islam pun, tapi kita rakyat Malaysia. Semua kaum kita kena bantu. Itulah namanya wakil rakyat, betul tak? Itulah. Dia tak boleh memilih satu kaum je. Tak boleh. Ya, geng, inilah YB Sherina, geng. Korang tolong repost, sharekan video ni biar semua orang tahu. Dan guys, jemput follow YB Sherina lagi. Sebab hari-hari dia akan post video dan semua video dia sangat bermanfaat.